Kepada ibu bapa dihormati, saya sekarang akan membincangkan bab peratus. Tolong save video ni. Nanti anak tanya macam mana siapkan kerja rumah ni, anda boleh senang mengajar mereka. Peratus asalnya dari nombor 100. Kalau kita hafal semua sifir yang menghasilkan 100, begitu mudah soalannya boleh diselesaikan. Pertama, 1 darab 100 memang 100, 2 darab 50, 100, 4 darab 25, 100, 5 darab 20, 100. Dan akhir sekali 10 darab 10, 100. Sekarang, katakan soalannya 3/5 harus ditukar kepada peratus. Mudah sahaja. Tukarkan 5 menjadi 100. Bagaimana? 5 darab berapa bersamaan 100? Di sini 5 darab 20. Kalau darab 20, di atas sini pun darab 20. Maka 3 darab 20, 60. Maka jawapannya 60%. Soalan yang seterusnya. 3/4 bersamaan dalam peratus. Jadi, angka 4, cuba kita fikirkan bagaimana nak jadikan 100. Sifirnya 4 darab 25. Darab 25, darab 25. 25 darab 3 bersamaan 75. Jadi jawapannya 75%. Ini saya nak bagi cabaran kepada ibu bapa di luar sana. Sekiranya kalau saya masukkan soalannya 1/2 bersamaan berapa peratus, jawab di ruang komen.